Gerai popiah yang legend digemari pelbagai bangsa sejak lebih 40 tahun dulu. Hari ni awak nak share koma Port Legend berniaga popiah lebih 40 tahun dekat Kampor. Mau awak share kat mana? Zul Popiah and Satay. Lokasi dia dekat stesen bas lama Kampor, dan awak yakin kebanyakan orang Kampor mesti pernah rasa popiah dekat sini. Datang sini, menu yang wajib koma cuba popiah basah tak pun popiah goreng. Untuk satu set popiah basah dan goreng dapat 5 ketui, harga dia RM6 je koma. Untuk awak rasa sos popiah dia memang sedap, ada rasa manis, ada rasa pedas-pedas sikit. Selain tu menu seperti rojak persembur dan mi rojak persembur juga koma kena try cuba. Sejujurnya dah lama awak tak jumpa rojak persembur yang sedap macam ni. Rasa sos dia yang pekat, manis dan sedikit pedas memang balance. Nak lagi syadu, makan pula mi rojak persembur ni. Dia jadi lagi sedap sebab ada mi kat dalam tu. Untuk sate dekat sini demo tak jual hari-hari, demo jual untuk hari Sabtu dan Ahad sahaja. Ada sate daging dan ada sate ayam. Untuk perapan sate dia memang rasalah rempah dia. Cicah pula dengan kuah kacang yang manis, lepas tu ada rasa lemak. 10 cucuk sate confirm tak cukup punya. Dah perkena sate, perkena pula samosa dekat sini. Rasa rangup dekat luar, lembut dekat dalam dan penuh dengan inti. So untuk koma yang ada plan nak singgah Kampor, koma kena datang dekat sini, Zul Popiah and Satay.